Aku ingat perempuan yang kata jebak, rupanya lelaki macam aku pun terjebak. Dulu aku beli yang warna hitam je tau. Harga dia makin murah. Dulu aku beli dekat 100, sekarang bawah RM40. Kadang-kadang aku boleh dapat bawah RM30 pun boleh dapat Semua warna lawa. Paling ramai orang beli adalah macam biasa, kalau aku warna hitam. Perempuan paling suka warna pink dengan yang ni. Ini pun best seller terus. Siapa yang suka warna pastel boleh ambil yang ini. Yang ni pun lawa juga. Sini cantik doa Betul-betul ni adalah 1 liter tau. Tapi sebenarnya boleh isi dalam 1.2 liter macam tu. Isi dalam dia, biar aku tunjuk kau, adalah stainless steel. Dia punya straw pun keras banos. Sakit kuku aku dah. Ini adalah stainless steel 304 tau. Dan ramai orang tanya aku, Duk, kenapa aku beli air tu leaking? Kenapa leaking? Korang tak tutup dengan betul. Dia ada 2 klik. Klik 1, klik 2 akan buka. Korang boleh minum kat sini. Bila korang nak tutup, korang tutup macam ni. Korang masuk, first klik ini, korang sebenarnya tutup sampai sini je. Sebab tu bila korang tonggeng, dia akan lagi meleleh air. Lain sekali, klak. Ini baru final destination namanya. Dia akan tutup habis. Jadi bila korang tuang, dia tak akan tumpah. Dia siap bagi sleeve ni lagi tahu, untuk elakkan korang tergelincir. Aku tak faham lah kenapa dia jual murah sangat. Dia ni memang tak nak duit ke diorang ni? Nak beli, aku letak kat bawah, okay?